anzirin nas ay wa khawwifin nas ya Muhammad. Berilah amaran, peringatan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia yang ingkar itu. Jangan mereka lupakan hari kiamat yang padanya mereka akan didatangi oleh azab. Bila ke hari itu? Iaitulah hari kiamat. Sekarang ini belum lagi. Para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat, kita kena ingat, kiamat itu ada dua kategori. Kiamat bagi setiap orang apabila dia mati. Keluarnya roh bermakna telah berlaku qamat qiyamatuhu, berlakulah kiamat untuk orang itu. Dia akan jumpa, dia akan masuk ke alam barzakh, dia akan masuk alam kubur yang bermulanya episod awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah merupakan pintu masuk ke akhirat. Siapa dia lepas daripada azab kubur, fama ba'dahu aisar. Selepas daripada itu lebih ringan. Siapa tak lepas di sini, check-in yang pertama ni tak lepas, checkpoint yang pertama tak lepas, na'udzubillah, lebih dahsyat lagi selepas daripada itu. Maka kita beri peringatan. Ataupun berlakunya kiamat betul yang besar, yang manusia akan keluar daripada kuburnya segera laju sekali. Yakhrujuna minal ajdasi sira'a. Bila keluar manusia pada hari kiamat nanti, mereka pada hari itu akan didatangi azab. Kerana pada saat itu orang-orang yang zalim akan merayu dengan berkata, Allahu Akbar, fayaqulul ladzina zalamu, puak-puak yang zalim atas dunia ini, zalamu anfusahum bil kufri wat takdzib. Tanda para jemaah sekalian, sekali lagi, zalim itu dua kategori. Kategori yang pertama, zalim melakukan kekufuran, syirik, membohong, mendustakan ayat-ayat Allah. Dan yang kedua, zalamu di sini iaitulah menzalimi diri sendiri dengan melakukan maksiat, mungkar dan segala pelanggaran hududullah, ketetapan batasan Allah Ta'ala. Fayaqul, mereka akan kata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia. Allahu Akbar. Minta nak hantar balik ke dunia. Itu di akhirat. Bagi yang kiamat kecil, dekat nak mati, sama juga. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kan dalam surah. Wahai Tuhan kami, laula akhartani, kalau bagi tempoh sikit. Allahu Akbar. Yang sudah sampai ke akhirat, minta nak balik ke dunia. Dan berilah tempoh kepada kami hingga ke suatu masa yang dekat. Sekejap ya tempoh. Nak beriman, nak beramal soleh, nak sedekah, macam-macam. Nujib da'watak wa nattabi'ir rusul. Supaya kami menyahut seruanmu untuk mengesahkanmu dan mentaati perintahmu. Dua ya. Kami nak menyahut seruanmu, iaitu nak ikutlah ajaran Nabi. Bagi kita orang Islam yang asi, yang derhaka pula, kami nak balik, nak pergi ikut dah ajaran hak ustaz cakap, tuan guru cakap, tuan syekh kata. Allahu Akbar. Dan supaya kami wanattabi'ir rusul, dan supaya kami menurut agama yang disampaikan oleh rasul-rasul itu. Apa jadi para jemaah sekalian dengan rayuan ini? Ada diterima? Ada faedah? Allah jawab, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Dan rayuan mereka akan ditolak dengan dikatakan kepada mereka, oh, kamu nak minta rayuan? La. Ingat apa yang kamu kata di atas dunia dulu. Ingat balik. Orang akan ulang balik.
Sebab itulah kata-kata kita ni, bila dia keluar, dia akan U-turn ke atas kepala kita balik. Dia kata apa? Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Tidakkah kamu telah diberikan tempoh untuk berbuat demikian? Waktu hidup mai-mai dulu, 50, 60, 70, 80 tahun dulu, Nabi datang, pendakwah datang, muzakir datang. Kamu tak ingat? Allahu Akbar. Bahkan kamu juga telah bersumpah semasa kamu dalam dunia dulu. Sumpah. Mana ada? Wallahi tidak ada yang bangkit semula. Sumpah.